dihantar ke hospital dulu. Selalunya hospital Permai lah. So mahkamah Tanjung akan Rambutan lah ni. Tanjung Rambutan ke Tampoi ke kan? betul. So dia akan hantar ke hospital selama sebulan. Diorang akan diakses lah. Diorang akan diakses oleh doktor selama sebulan. So doktor akan tengok lah rutin. So doktor ni dia ada banyak session lah dengan tertuduh. Lepas dia bagi ubat ke rawatan ke, dia akan tanya A, dia akan tanya B. Maksudnya dia tak akan tanya soalan yang sama. Okey. Sebab soalan sama, of course dia akan tahu. Kalau tadi aku cakap A, aku cakap B lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam Buka File Podcast. So, sahabat-sahabat, terima kasih kerana menyokong podcast kita. Alhamdulillah, selepas beberapa episod yang kita lancarkan, mendapat feedback yang baik, komen-komen yang positif, negatif pun ada. InsyaAllah kita akan baiki, kita akan perbetulkan dari masa ke semasa. Cuma harapan Pok Zang sebenarnya untuk podcast ini boleh dijadikan sebagai panduan atau iktibar lah. Kenapa? Kerana setiap figura yang kita jemput sebagai tetamu, mereka ada kisah-kisah masing-masing. Dan setiap kisah ini dia ada harga dia. Dan kisah ini kita takkan dapat kalau kita tak congkel. Jadi kita di tim production Buka File ambil inisiatif untuk selongkar, untuk bongkar kisah-kisah yang boleh dijadikan sebagai panduan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau sebelum-sebelum ni beberapa episod kita dah tayangkan berkaitan dengan sembelihan, berkaitan dengan faraid, anak istimewa kan. Dan hari ini insya-Allah kita bawakan seorang figura yang tidak asing lagi, seorang yang sentiasa dekat dengan masyarakat, yang banyak membantu masyarakat, khususnya dalam bidang undang-undang. So, hari ini tim Buka File berjaya dapatkan seorang pengamal undang-undang yang kita kata terbaik jugalah di negeri Terengganu khususnya. Banyak dah kes-kes yang beliau kendalikan. So, tanpa melengah masa, tim Buka File mengucapkan selamat datang kepada Puan Nurul Najmi Adila binti Muhammad Nasir. Selamat datang, Puan. Terima kasih Pak Zang. Dikatakan tadi Pak Zang kata yang terbaik, saya belum sampai tahap tu. Tapi kita cuba. Kita cuba. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, saya pun berbesar hati. Terima kasih kepada Pak Zang dan juga tim Buka File kerana sudi untuk menjemput saya kepada podcast pada hari inilah. Okey. So selamat datang. Nak panggil apa? Nur Najmi ni nak panggil? Boleh panggil saya Najmi. Najmi. Okey. Ni bintang ni. Mungkin kena nyanyi lagu Bintang lah kot. Kan, Najmi Bintang kan. Okey, Najmi. Sebelum kita sebagai permulaan kita lah kan. Mungkin boleh Najmi ceritakan latar belakang Najmi sedikit berkenaan sedikit lah. Okey, silakan. So saya seperti mana dimaklumkan, saya Nurul Najmi Adila dan saya sekarang ini merupakan seorang peguam di firma saya sendiri di Tuan Fazlina Amalina & di Kuala Terengganu. Dan saya juga merupakan seorang pensyarah sambilan di beberapa kolej lah. So sekarang ni di Kolej Yusitati. Dan saya juga baru je selesai pengajian di peringkat master. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Dia master law ke atau master apa ni? Master in law. Master in law. Jarang sekali sebenarnya kan nak buat master in law ni. Memang jarang. Sebab Pak Zam pun tak berani nak buat master in law. Kita buat hak mudah sikit lah. Master of business admin je kan. Okey, Najmi. Siapa sebenarnya yang menggalakkan atau macam mana tiba-tiba boleh nak jadi peguam tu? Mungkin boleh ceritakan sikit? Kalau
ramai orang akan fikir, oh kita akan jadi peguam ni dia datangnya daripada debaters. Kan, kat sekolah dia adalah debaters, dia adalah pemidato. Tapi bukan untuk saya. So kat sekolah saya bukanlah seorang pemidato dan bukan juga debaters. Tapi saya dulunya kalau nak ikut ceritanya, saya rasa betul orang kata itu adalah doa. Okay, Pak Uzang, kata itu doa. Sebab apa? Dulu masa sekolah kita ada satu tulis biodata. Kan, biodata tu nama. Ini majalah hobi, sekolah ke apa? Tak, yang kawan-kawan punya diary sendiri kan. Dia tulis nama, hobi, cita-cita. So saya setiap kali saya tulis biodata tu, saya mesti akan tulis bahagian cita-cita saya tu peguam/pensyarah. Okay, kerana apa? Peguam itu saya tengok kepada makcik saya. Dan pensyarah itu saya tengok kepada mak saya sendiri. Ni orang paling kanan sekali lah. Orang paling kanan, orang keliling saya. Jadi saya pun just tulis macam tu. Tetapi Allah kata itulah dia. Mungkin berkat doa mak bapak juga. Dan saya akhirnya di sini sebagai seorang peguam dan juga seorang pensyarah sambilan. So maksudnya apa yang disebut di dalam majalah tu ataupun dalam nota ke biodata tu memang tercapailah itu. Macam tu. Jadi lepas ni mungkin kena tu dalam biodata saya ingin jadi kaya. Betul rasanya betul. Kata-kata itu doa kan Pak. Sebab bila Pak Zan tengok kan ramai juga orang-orang yang bagus-bagus, figura-figura ni, mereka memang sebut bahawa mereka nak jadi kaya dan dia dah tanamkan sikap dan juga impian tu daripada kecil. Betul. Tadi sebelum Najmi datang tu, Pak Zang ada tengok juga ada satu video tu lah. Video macam mana Porsche. Kereta Porsche, iklan dia. Macam mana dia menanamkan satu semangat untuk anak muda ni. Budak tu sekolah rendah dia. Tapi dia suka pada Porsche dan dia pergi kepada showroom Porsche. Yalah, budak darjah 4 mungkin kan datang buat apa. So salesman tu kita kata apa, dia layan dia. So dia kata apa model terbaru. Okay, so dia tunjuk model terbaru tu, salesman kata nak masuk. Okay, dia masuk. Lepas tu dah settle, dia dah puas mengangan-angan, dia kata, "Pakcik ada business card tak?" Okay, so that fella, business jual tadi tu, bagilah kad dia. So apa dia kata, "Pakcik tunggu saya, 20 tahun akan datang saya akan hadir, saya akan free." So benda tu betul lah kan? Betul. Itulah semangat sebenarnya yang kita nak buat. Sebab tu orang kata, kata-kata itu doa. So sentiasalah kita berkata benda yang baik. Sebab bila kita sentiasa sebut benda yang baik, eventually benda yang baik akan berlaku kat kita. Najib sekolah mana dulu? Dulu saya sekolah di Sekolah Berasal Penuh Integrasi Batu Rakit. Daripada kita first batch lah dari tahun 2003. Sekarang nama dia Brains lah panggilan. Betul, Brains. So ini alma mater Brains lah ni. Yes. So ada tak junior-junior yang sekarang dah bergelar peguam juga? Ada. Rasanya saya ingat satu seorang. Kita ada beberapa lah. Kalau di Terengganu ada beberapa alumni Brains berjayalah menjadi peguam bersama-sama dengan saya juga. Okey. Yalah, tadi Najmi sebut memang ada plan ataupun cita-cita. So nak mencapai cita-cita tu macam mana? Mungkin boleh perjalanan tu daripada tamat sekolah menengah kan, macam mana boleh ambil jurusan undang-undang. So macam mana sebenarnya? So perjalanan dia sama seperti orang lain. So saya selepas habis SPM saya masuk kepada asasi undang-undang KPTM di UiTM selama 1 tahun. So selepas itu saya sambung peringkat ijazah saya di Universiti Utara Malaysia, jauh Sintok sana. So selama 4 tahun. So lepas saya habis saya punya ijazah dan saya masuk kepada chambering lah, latihan dan rakaman yang mana saya buat di Tetua Rafai & Co di Terengganu. So chambering di Terengganu. Chambering di Terengganu. So masa saya chambering memang saya didedahkan dengan kes-kes melibatkan litigation lah, civil litigasi dan juga sedikit pendedahan kepada kes-kes jenayah juga. Dan selepas saya didaftarkan sebagai peguam, saya masuk di firma guaman di Kuala Lumpur di Tetua Raja Devon and Associate sebagai peguam di situ. Di situ saya didedahkan oleh saya punya majikan lah, bos saya, Mr. Raja Devon, berkenaan dengan kes-kes accident. So saya banyaklah belajar daripada dia
berkenaan dengan cara untuk kita handle kes-kes dalam mahkamah, macam mana kita nak berhujah, macam mana kita nak prepare documents, macam tu. So selepas so sekarang ni kira kalau kan saya dah 12 tahun Pak Zam sebagai peguam. Senior lagi pada Pak Zam ni. Pak Zam baru beberapa tahun sebenarnya. Jadi kalau ikutkan saya walaupun dah 12 tahun kan orang kalau fikir malas dah nak fikir pasal belajar. Kita fikir bila kita dah kerja kan, bila kita dah kerja kita rasa macam cukuplah itu, kita just kerja saja. Tapi saya fikir walaupun saya peguam tapi saya rasa saya masih lagi kekurangan ilmu itu. Jadi saya membuat keputusan untuk saya sambung pengajian saya tingkat ijazah lah. Ijazah sarjana, peringkat sarjana dalam bidang dalam jurusan undang-undang juga di UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam. Betul. Dan saya baru je habislah pengajian. Kenapa tak buat dekat UUM? Satu alma mater. Jauh sangat tu Pak Zam. Jauh sangat tu. Berminat juga sebenarnya tetapi bila memikirkan kekangan masa kerja, sebabnya saya belajar sambil bekerja dan saya masih lagi ada kes-kes yang perlu saya attend di mahkamah. Jadi saya rasa saya di Universiti UiTM Shah Alam tu adalah satu tempat yang terbaik pada masa tu untuk saya sambung. So, macam Najim sebut tadi, masih bekerja dan belajar, berkeluarga. So macam mana bagikan masa ni? Kan yelah bila as a peguam ni kita tertakluk pada masa mahkamah. Betul. Kan nak pindah, nak ubah tarikh tu kadang-kadang bukannya mudah. Betul. Kan? Jadi macam mana nak bagikan masa tu? Orang kata pepatah kata kan di mana ada kemahanuan di situ ada jalan. Dan saya bersyukur sebenarnya saya mempunyai staf sokongan di firma saya lah. Mereka banyak membantu kerja-kerja di office bila saya tak ada. Dan saya mungkin sebab saya memang suka untuk busy. Jadi saya memang akan cari masa untuk kita penuhi setiap waktu yang terluang yang ada. Dan sebabnya kalau ikutkan selain daripada saya bekerja, saya belajar, saya masih lagi sempat untuk pergi bermain sukan. Banyak sekali main main. Apa ni? Tapi rasanya macam pernah tengok Najmi main bowling rasanya ni. Bowling kan? Salah satu. Saya dah tambah lagi. Main apa lagi tu? Saya main bola tampar. Saya main bola tampar. Ini komuniti peguam Terengganu ni kena bersyukur ni. Sebab you all ada seorang insan yang seberguna, seberboleh. Seberboleh tak adalah. Dia okeylah, kerja satu hal. Family macam mana? Ada sibuk sangat ni? Anak ke ataupun suami, keluarga ke tak bising ke? Alhamdulillah anak saya sekarang ni umur 10 tahun. Dan dia sangat berdikari. Saya sangat bersyukurlah yang bahagian tu. Dan saya juga ada family saya, mak ayah saya yang membantulah untuk maksudnya ambil anak saya daripada sekolah dan duduk di rumah lah. So bila saya habis kerja, saya akan ambil anak saya dari rumah mak saya, balik rumah saya. Dan weekend memang saya totally spend masa dengan dia lah. So ini mesti anak ni rasa kalau tanya dia nak jadi apa, rasa dia takkan sebut nak jadi peguam. Betul. Sebab dia dah tahu dah macam mana mak dia tu struggle tak jumpa berapa hari ke, tak jumpa berapa jam ke. So dia kata tak nak lah, tak nak jadi peguam. Tak nak Cuba Pak tekan nak saya nak jadi apa? Anggota polis? Oh tidak. Tak juga. Doktor? Oh tidak. Okey. TikTokers kot? Oh tidak. Okey. Ni jadi apa sebenarnya tu? Pemain bola sepak. Oh, ini cita-cita anak saya. Okey. Yalah, sebab kadang-kadang kita sebagai orang, kita kata career woman kan, kadang-kadang benda tu pun menjadi kita kata antara cabaran dan dugaan kita lah dalam kita nak mengejar cita-cita kita kan. Tapi so far alhamdulillah saya nampak Najmi boleh atasi dan juga boleh kita kata in control lah kan. Saya percaya kelas mungkin weekend kan. Kelas betul. apa? Kelas masa MBA, masa buat masters. Weekdays. Weekdays. Okay. Saya memang travel after court matter. Saya akan terus ambil flight. Drive ke? Naik flight? Saya naik flight. Saya akan terus pergi kelas saya pukul 6.30 sampai 6.30 petang sampai 9 malam. Dan pukul 10.30 malam saya naik balik Terengganu. Wah. Dan kelas saya 2 kali seminggu. So 2 kali tu berturut-turut ke ataupun ada 2 hari kena pergi? 2 hari kena pergi. Masya Allah. Pak Zam tak sanggup? Kalau nak pergi macam tu balik hari tu, penat.
Kalau kita memandu, kita pun rasa penat. Kalau Penat, kita dipandu pun rasa penat juga sebenarnya. betul, Kan? Kalau naik bas pula berjam rasanya 4-5 jam. betul. Kalau kita drive mungkin 5 jam, bas mungkin 8 jam. Betul. Oh. Tapi yalah, pengorbanan yang kita lalui itu rasanya dah kita kata boleh terbalas lah dalam keadaan sekarang ni Alhamdulillah. bila sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, Pak Zang kenal Najmi ni agak lama jugalah. Sejak Pak Zang balik ke Terengganu ni, antara insan individu yang banyak aktif sebenarnya dalam jawatankuasa peguam, program-program peguam negeri ni banyak. So sebenarnya kita nampak specialnya kat situ. Kan, macam mana dia boleh bagi masa, dan kes dia tak pernah lah kita dengar komen ada orang kata Najmi ni tak sempurna kerjanya, kan, tak boleh nak bawa kita kata nak bincang ataupun so pada kita Najmi adalah individu yang lengkap lah, kan. Cuma okey, tadi Najmi kata chambering di Terengganu. Betul. Okey, tiba-tiba habis chambering terus bawa diri ke Kuala Lumpur. Betul. Okey, kenapa? Kenapa tak stay di Terengganu? Sebab saya rasa saya perlu mencari lebih banyak pengalaman Okey. di luar supaya saya boleh bawa balik pengalaman-pengalaman saya untuk saya guna pakai di tempat saya, di Terengganu ni. So Terengganu tak banyak kes-kes pelik-pelik ke? Atau macam mana Terengganu sebenarnya? dia tak adalah banyak sangat kes-kes yang complicated compared to KL. Sebab kita tahu KL kan ibu negara kita, jadi dia banyaklah kes-kes daripada overseas kat sana apa semua. Dan masa saya kerja di KL pun saya dapat kesempatan lah, diberi kesempatan oleh bos saya untuk handle kes litigasi yang melibatkan different jurisdiction daripada Cambodia and Malaysia. Jadi di situ saya belajarlah macam mana kita nak baca rules berkenaan dengan undang-undang negara lain, macam mana kita nak tengok macam which jurisdiction yang kita nak kena pakai. Jadi bila saya bawa pengalaman yang saya ada di Kuala Lumpur sana dan saya praktis di Terengganu, sekurang-kurangnya kalau kata mereka di Terengganu mempunyai masalah yang sama, sekurang-kurangnya saya ada ilmu tu untuk saya sumbangkan dan untuk dari saya sudut penerimaan. Kadang-kadang kan mungkinlah ada juga klien-klien kata lawyer KL ni kan, fee mungkin lain macam ni, mungkin mahal kan, ataupun mungkin di kalangan peguam-peguam sendiri pun mesti akan kata alah, ini benda biasa ni, kau buat benda biasa ni, tak payahlah nak maknanya tak perlulah kot. Ada tak benda-benda macam tu sebenarnya? Ada je. Kalau ikutkan kita kira bukanlah kita kira negeri, kita kira secara amnya, netizen lah kita panggilkan, netizen rakyat-rakyat Malaysia ni kebanyakannya memikirkan tiada keperluan pun kita melantik lawyer. Tiada keperluan pun untuk kita menggunakan pakai khidmat peguam ketika mana urusan apa-apa perjanjian, apa-apa urusan transaksi awalan. Jadi mereka rasa macam tak apalah, kita tak perlulah Pak Zang, kita guna lawyer, bayar mahal. Kan? Tapi bila berlaku sesuatu pelanggaran kontrak, berlaku satu isu timbul, dan orang datang bawa tanya kita, macam mana nak buat ni, dekat situ bila kita kat situlah titiknya bila kita nak charge tu kan. Maknanya sama je sebenarnya, lawyer Terengganu ke, lawyer daripada peguam daripada KL ke, sebenarnya ilmu kita semua sama. Cuma pengalaman je lah berbeza sedikit compared to KL ataupun Terengganu. Yalah, sebab kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu dia akan kata apa tau, yalah bila isu terlapatnya isu undang-undang hutang ke apa semua kan, kadang-kadang yalah mereka ni malas nak keluar duit lah sebenarnya. Kan, bukan kata banyak tak nak ni. So dia lebih suka kepada tak apa, kau tak nak bayar hutang aku tak apa, kau tunggulah mati esok. Kan? Jadi yalah pada kita mungkin benda tu tak berkena. So mungkin Najmi sendiri ada komen tak pasal pendekatan sedemikian? Saya rasa hak yang kita itu adalah hak kita. Jadi kalau kata you perlu fight for it, you just go for it. Sebab apa, sampai bila kita nak benarkan, sampai bila kita nak normalisasikan isu pelanggaran hutang, kita nak
husnuzon sahaja. Tak Okey. apalah, kita halalkan saja. Hmm. Sebabnya mungkin pada kita amount tu tidaklah besar untuk Okey, kita. okey. Tapi mungkin bagi orang lain begitu besar. Jadi kalau benda jadi normalisasi, orang lain rasa macam alamak, perlu ke? Perlu ke kita nak saman? Orang lain tak buat pun perlu ke saya nak saman? Jadi kita perlu pecahkan normalisasi ini, yang mana kalau kata even hutang RM10 pun Allah kata you kena bayar hutang. Tapi lah pendekatan itu kan kadang-kadang kata Betul. tak nak bayar tak apa, tunggulah di pintu syurga ke pintu Betul, neraka kan. betul. Okey. So Najmi, saya rasa kita akan berhenti dulu seketika. So kita akan jumpa selepas ni. Cuma sahabat-sahabat sekalian, untuk segmen seterusnya ni Pok Zam akan tanyakan pengalaman dia. Pengalaman Najmi sendiri mengendalikan kes-kes. So untuk kita tahu lebih lanjut, kena follow, kena stay untuk kita dengar dengan secara terperinci. So kita rehat dulu seketika. Jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi ke dalam Buka File Podcast. So kita masih lagi bersama dengan Nurul Najmi Adila, seorang peguam, bela peguam cara, kan? Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, segmen sebelum ini kita banyak bercerita berkenaan dengan latar belakang pengajian, sebuah sedikit berkenaan dengan kerjaya lah. Okay, cuma untuk segmen kali ini Pok Zam lebih berminat nak tahu berkenaan dengan kerjaya, kan, perjalanan tadi tu. Okay, so sebelum ni Najmi ada sebut chambering di Terengganu. Betul. Chambering berapa lama? Chambering 9 bulan. 9 bulan. So dalam untuk menjadi seorang peguam tu dia kena berlatih dulu. Betul. Habis je pengajian sarjana muda undang-undang, dia kena cari seorang guru, kan? Betul. Guru di firma, cukup syarat apa semua tu, untuk 9 bulan. Betul. Kemudian dah selesai semua tu baru diterima masuk. Betul. Kan? Kita panggil proses long call. Long call. So bila dah diterima masuk, barulah boleh kata saya seorang peguam, bela dan peguam cara. Betul. Kan? Okay. Betul. So tadi chambering di Terengganu, kemudian cari pengalaman di Kuala Lumpur. Okay. So dalam bidang apa tu? Kalau mungkin Najmi boleh ceritakan sedikit dari awal masa belajar chambering tu buat apa, fokus pada apa bila bekerja, dan mungkin sampai ke hari ni. Okey. Saya chambering masa latihan dalam kamar 9 bulan tu, saya banyak pegang file-file banking litigation. Okey. Banking litigation maksudnya saya uruskan kes-kes bank. Antara banknya bank Islam, BSN. Maksudnya bila bank akan bagi instruction kepada firma untuk keluarkan surat notis tuntutan. Bila berlakunya keingkaran, contohnya kalau kata dari segi gagal untuk bayar ansuran kereta, Pak Zam. Jadi biasa kalau untuk gagal bayar ansuran kereta ni selalunya minimum 2 bulan. Kalau 2 bulan tak bayar, biasanya bank akan isukanlah satu arahan kepada kita untuk kita keluarkan notis tuntutan lah selepas dia dah comply beberapa step lah. Ini RO ke? RO ke? Sebelum surat tarik? After RO. Okay. Surat tawaran, surat notis tuntutan itu akan dikeluarkan selepas pada proses RO. RO keluar order. dulu. Betul. Okay. RO kena keluar dulu. So order baru keluar dulu, selesai RO, and then baru kita masukkan dengan notis tuntutan lah. So basically itu yang kita buat lah ketika chambering. And then habis 9 bulan, seperti saya kata tadi, saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Dan firm pertama saya di KL adalah firm Raja David and Associate. So di situ sebenarnya adalah satu firma yang titik tolak mulanya menjadikan saya sebagai macam mana saya hari ni. Okey, sebabnya di situ saya didedahkan dengan pelbagai jenis kes. Kes aksiden terutamanya, kes tuntutan kemalangan, yang mana pada masa tu saya punya bos, saya panggil Mr. D. So Mr. D ni dia memang sangat bos yang bagus lah bagi saya, dan dia memang ajar saya satu persatu
cara macam mana kita nak menjadi seorang peguam. Okey. Apa yang you kena buat ketika you nak handle bicara. Garang tak dia? Dia tak garang. Dia sangat orang kata dia sangat membantu. Dia sangat encouraging. Sebabnya pada awal-awal ni biasalah kita duduk KL, kita orang kampung, kita orang Terengganu. Bila kita pergi KL tu, kita rasa macam risau sikit lah untuk expectation di KL kan. Okey. Jadi bila tapi Mr. D ni dia memang sangat supportive. And then selalu kata, it's okay Najmi, you can do it. You need to trust yourself. Selalu cakap macam tu. Jadi lama-lama kita belajar, kita ikut cara dia dan saya duduk dengan firm Raja Dewan Associate tu selama 1.5 tahun, 2 tahun. Lama. 2 tahun dan selepas tu saya pindah pergi kepada firm Syukur Balcik and Partners. Okey. Itu sebab naik gaji lah kot. Macam tu lah. Kita pun biasalah kan, orang muda kita berhijrah sana mencari pengalaman lebih. Okay. Sebabnya di Raja Dewan Associate saya banyak buat kes-kes kemalangan dan juga kes-kes melibatkan pusaka dan juga marriage of non-Muslim. Jadi sebab tu saya kata tadi, masa awal tadi saya kata saya didedahkan juga dengan kes-kes yang melibatkan different jurisdiction. Cambodia. Lepas tu banyaklah kes. Itu masa firma pertama? Firma pertama. Okey. Then tadi Najib kata pindah pula. Pindah ke firma kedua. Syukur Balcik and Partners tu, di situ saya buat kes banking. KK banking macam yang saya buat masa So dah ada pengalaman tadi lah. Betul. Sudah ada pengalaman banking dan bila saya jump firm and then saya adalah pengalaman tu dan saya bekerja di situlah. So saya bekerja di Syukur Balcik tak lama. Saya rasa mungkin dalam 1 tahun, something like that. Dan selepas itu alhamdulillah saya kahwin. Dan bila dah kahwin saya pindah ke Kedah. Okey, so saya pindah ke Kedah sebabnya husband saya kerja di UUM pada masa tu. Dan saya pindah ke Kedah di firma Omar Effendi NT. Di Alustar. Di Alustar. Oh, okay. Betul. Jadi di Alustar tu saya banyak buat kes-kes banking dan juga kes-kes civil litigation. Siapa kes banking ni dia pecahkan pula kan daripada kes banking, dia akan jadi ada kes summary judgment, dia akan jadi kes litigation yang lain kan. Jadi ada juga kes-kes civil litigation. So basically pengalaman saya daripada saya chambering sehinggalah tahun 2015, 2016 memang saya buat civil litigation. Betul. Dan masa tahun-tahun akhir di firma Omar Effendi itu saya adalah buat kes kriminal sikit, kes jenayah sikit. Jenayah KJPJ lah, very small case lah. So saya buat tu sikit. Lepas tu saya balik ke Terengganu. Saya balik ke Terengganu pada tahun 2019, setahun sebelum COVID. Setahun sebelum COVID saya balik ke Terengganu. Dan saya pun buka firm saya lah bersama dengan partner saya. Wah, ni dah gagah ni daripada kerja tiba-tiba dah boleh buka firm sendiri kan. Jadi alhamdulillah. Jadi partner saya maksudnya dia kat Kelantan. Jadi dia kata okey lah, you boleh lah kalau nak buka office di Terengganu. So saya pun buka lah office di Terengganu. Dan di Terengganu tu lah saya start buat kes-kes konvensi. Konvensi pula. Okey, banyak ni kalau kita tengok 12 tahun. Betul. 12 tahun punya amalan tu pelbagai dah ni. Kan? Masih lagi. Cuma okey, Fauzan nak relate kepada yang masa firma di Kedah, di Alustar tu kan. Dia beza tak dengan firma di Kuala Lumpur dan firma di Terengganu? Maknanya dari sudut kerja, dari sudut mungkin income kan, kes-kes yang terlibat, dia ada beza tak sebenarnya? Kalau kita nak bandingkan dari segi kes, saya rasa sama je. Sebabnya mana-mana tempat pun sama je sebab saya buat banyak kes banking kan. So banking, even di Alustar pun kes-kes banking kita pun arahan daripada KL. Dan kalau walaupun kita di Kedah, tapi firma saya pada masa tu mengikut office hour di KL. Walaupun Kedah kita cuti hari Jumaat Sabtu. Tapi masa saya kerja kat Kedah saya cuti Sabtu Ahad. Sebab saya ikut KL dan bank.
Sebab itu instruction daripada bank daripada KL. Jadi dari Ah. segi, dan kalau di Terengganu pun sama je lah. So saya rasa dari segi case untuk banking litigation, untuk case accident, saya rasa lebih kurang sama sajalah. Okay. Sama di KL ke, di Terengganu ke, ataupun di Kedah. Dan in fact Pak Zam, masa saya kerja di Kedah, masa saya kerja di KL dengan Raja Devon tu, saya buat KK accident. Okay. Sebenarnya KK accident saya tu sebenarnya untuk kes-kes kemalangan di Kedah. Oh. Maksudnya walaupun kita base kita di KL, jadi kita banyak kes di Kedah. Klien di Kedah. Betul. Kedah, di Langkawi. So kena travel lah. Oh syok lah pergi Langkawi. Jadi kita, so bos saya selalu lah macam mula-mula saya ikut saya punya bos, pergi ikut dia. So after dah dapat PC, dah dapat lesen, bos lepas lah. Okay lah Najmi, you just go for by yourself lah. Dan saya bawa sendiri try. Macam mana tiba-tiba kan? Yelah dalam orang Takut muda kan. Orang muda tiba-tiba bos kata you pergi. So macam mana tu? Bos saya assist saya satu kali je. Okay. Maksudnya sekali je dia kata, okay Najmi, you look and listen. Look and learn. Okay, dia ajar lah. Okay, you kena buat macam ni, apa benda you kena tengok. So the next trip, you pergi sendiri. So masa pergi sendiri tu, kita baru je long call, kita tak sampai setahun lagi praktis. Tiba-tiba kita kena buat trial sendiri. Okay. Tapi saya sangat bersyukur pada masa tu saya ada senior-senior lawyer di Kedah sangat membantu. Jadi banyaklah, nak kata kena marah tu dengan hakim, dengan magistrate tu benda biasa. Biasa, Pak Zam pun kena juga. Sebab saya rasa kita we learn in a hard way. Okay. Kita belajar dengan cara begitu lebih berkesan daripada orang puji baguslah. Tapi sebenarnya benda tak ada pun. Tidak membantu sangat. Yes. Jadi adalah bila saya contoh satu kes tu, saya ingat masa dekat Alostar, kita ada offer. Okay. Dan saya pergi reveal dekat magistrate. Saya kata, tuan, kita dah ada offer 80,000 sekian. Tapi kita nak revise offer. Lepas tu semua tengok saya. Saya cakap, alamak, saya salah cakap ke? Okay. And then magistrate cakap, peguam, jangan bagi tahu saya boleh amount tu. Dia cakap macam tu. Sebab kita tak boleh bagi tahu. Sebab kalau kita dah bagi tahu ada 80,000, let's say lah, offer tu tak diterima. Dan kita pun nak proceed kepada bicara penuh. Diorang dah ada satu fikiran. Hakim dah tahu, 80,000 tak nak ambil. Sama ada hakim akan bagi rendah atau tinggi ataupun sama. Tinggi mungkin tak. Tapi biasa itu kau tak nak kan. Itu tak nak kan. Kita bagi rendah atau tinggi sama. Jadi dia mungkin saya rasa pada masa tu maksudnya hakim atau magistrate tak nak terinfluence. Okay. Jadi so saya cakap okay. And then habis kes senior lawyer dia baiklah, dia bagi tahu saya, Najmi, you jangan cakap macam tu, you tak boleh reveal you punya amount berapa, you belum tahu lagi. Sebab kita ada tanpa prejudice kan. Dia belum lagi. Tapi bila dah setuju kan kita buat consent judgment. Bila dah setuju tak apa. Ni belum setuju because kita masih lagi nak ada revise offer. Nego lah kan. Okay. Jadi itu antara benda yang saya belajar lah masa saya di Kedah. Okay, tadi pun ialah pelbagai kan. You sebut litigasi. Betul. Lah, buat banking, and then you kata juga yang tiba-tiba you balik Terengganu, you buka firm. Betul. Kan? Masa tu you buat conveyancing. Betul. Ni tak ada pengalaman buat conveyancing ni? Tak ada. Zero. So macam mana tu sebenarnya? Wah. Saya masa saya praktis dekat masa chambering. Sebelum tu, untuk pengetahuan penonton kita, conveyancing ni apa? Okey, conveyancing ni sebenarnya kita sebenarnya dalam undang-undang ni, dalam bidang undang-undang ni kita ada 3 cabang Pak Zam. Okay. Satu conveyancing, yang kedua bahagian litigasi, civil lah biasanya, dan yang ketiga adalah jenayah. Okay. So conveyancing ni biasanya untuk kes-kes yang melibatkan transaksi jual beli. Jual beli rumah, jual beli tanah. Jadi biasanya kalau jual beli kapal, bot apa semua? Boleh. Selagi mana dia melibatkan agreement.
dan transaksi jual beli. Okey. Sebabnya kalau kita nak beli kapal, kita perlu loan kan. Kita nak guna pinjaman bank. Betul. Jadi masih lagi dia di bawah conveyancing. Okey. Jadi selalunya conveyancing lawyer ni dia akan deals dengan dokumentasi lah dan juga timeline. Sebabnya kalau beza antara conveyancing dan juga litigation, civil litigasi, dari segi timeline lah. Kalau kata civil litigasi kita ada 14 hari kan. Betul. Tapi kalau untuk conveyancing ni selalunya kita dah state dalam agreement kita 3 bulan daripada tarikh agreement. So daripada tarikh agreement 3 bulan tu kita kena completekan the whole file, the whole transaction itu dalam 3 bulan. So kalau kata kita tak berjaya sertakan, penalti akan dikenakan. So Penalti siapa bayar? Kalau kena penalti? Pembeli yang bayar. Okay. Pembeli charge kat lawyer tak? Pembeli, lawyer kita biasanya kita bagi tahulah. Jadi sebab tu itu antara duty seorang peguam. Tanggungjawab seorang peguam untuk pastikan bukan di kesalahan tu bukan disebabkan oleh pembeli. Anak guam kita lah. Anak yang guam kita, betul. Okay. Jadi walaupun orang kata conveyancing ni senang je. Tidak. Conveyancing tidaklah semudah yang disangkakan sebenarnya. Jadi saya macam Pak Ustaz kata tadi, macam mana saya boleh bermula dengan conveyancing balik, sebabnya sepanjang saya daripada chambering, daripada firm di KL, firm di Alostar, semua saya buat civil litigasi. Bila saya masuk firm sendiri, saya buat conveyancing. Sebab orang kata conveyancing senang buat duit, Pak Zah. Memang betul lah. Memang betul buat duit lah ni kan. Dia cepat sikit lah kita dapat duit tu berbanding dengan kes-kes civil litigasi. Kalau civil litigasi ni kita nak kena argue dekat court, bicara pun ambil masa setahun, 2 tahun, 6 bulan kan paling cepat kan. 6 bulan tu kalau settle out kalau of court lah. Kalau settle court lah kan. Jadi even dah setahun ada rayuan. Jadi fees itu dia lambatlah kalian nak bayarkan. Tapi kalau kata untuk kes conveyancing ni biasanya habis je tempoh agreement itu 3 bulan, settle je, so kita akan dapat duit daripada harga jual beli tu lah. Tadi macam Najmi ada sebut antara orang individu yang mempengaruhi untuk jadi peguam ni makcik. Betul. Kan? Makcik tu masih beramal? Masih. So tak join, Najmi tak ajak dia masuk join sekali ke? Ataupun kita dia bisnes sendiri-sendiri. Kita so beramal di Terengganu juga ke tidak? Tak, makcik saya di KL. So ada minta pandangan dia ke? Untuk sebelumnya buat? Adalah. Sebab makcik saya dia basically dia buat semua jugalah. Dulu dia memang buat conveyancing, dia buat litigation, dan sekarang dia buat syariah. Okay. So sekarang ni firma yang Najmi sendiri head lah. Kan? Maknanya partner kepada rakan kongsi lah kepada firma yang ada sekarang. So ada staff, ada apa semua kan. So untuk firma tu sekarang ni banyak buat apa sebenarnya? Kita banyak buat conveyancing lah. Conveyancing mainly memang buat conveyancing, dan juga civil litigation tu memang saya akan handle sendirilah. Conveyancing saya ada peguam saya lah untuk in charge untuk conveyancing. Okay, so macam tadi kan ada 3 cabang kan. Conveyancing, civil litigation ataupun litigation, satu lagi jenayah. Ini orang duk kata ni peguam jenayah kan. Betul. Dia sebenarnya bukan peguam jenayah kan. So, peguam bela kepada orang yang dituduh di bawah kanun kesesaan mungkin kan. So firma ataupun Najmi ni memang ambil kes jenayah juga ke macam mana? Saya sebenarnya buat kes kalau firm saya memang buat conveyancing dengan litigation saja. Tapi saya sendiri saya memang join, saya merupakan panel peguam kepada YBGK, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Malaysia. Jadi saya banyak buat kes-kes YBGK yang melibatkan mitigasi, jamin untuk kes-kes jenayah ni lah. So saya belajar buat kes jenayah melalui proses YBGK ni lah. Bicara penuh juga ke biasanya YBGK ni? Dia depends pada kes. Depends pada kes. Kebanyakan kes memang kita go for mitigation lah, mitigasi. Dan kita buat rayuan untuk jamin. Tapi ada juga file-file yang saya ambil lah untuk bicara. So sepanjang beramal dalam bidang
jenayah gitu kan. So mesti ada beberapa isu kes yang mungkin Najmi rasa boleh diceritakan ataupun mungkin Banyak. ada Banyak. Okay. Satu kes yang saya ingat, hari tu ada satu kes ni, dia ditangkap, dia bawah umur. Dia umur 15, okay. 16. Okay, so sekarang ni saya tak nak lagi benarkan Najmi cerita lanjut. Okay, so kita kena berhenti dulu. Berhenti seketika. So cerita remaja tadi tu kita akan sambung. So sahabat-sahabat yang nak tahu apa ceritanya kena stay tune. Kena tunggu bersama kami sekali lagi. Okay, kita berhenti dulu seketika. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Buka File. Segmen sebelum ini, Najmi ada sebut berkenaan dengan satu kisah yang melibatkan seorang remaja lelaki umur 16 tahun kan? Betul. Jadi untuk segmen ini saya serahkan sepenuhnya kepada Najmi untuk kisahkan balik apa yang sebenarnya berlaku dan mungkin kita boleh ambil iktibar. Sila. Okey, kita cuma ambil iktibar lah. Sharing saja. Pada masa tu kes tu saya buat under YBJK. Sebab sebenarnya saya ada maklumkan kan. Saya ada kata saya merupakan peguam pelayanan YBJK. Ni jumpa dia ke? Jumpa di mahkamah. Di mahkamah. Di lock up. Di lock up dan juga dekat dalam mahkamah lah ketika proceeding. So dia ni pada masa tu umur 15, 16 kalau tak silap saya. Dan dia bila saya interview dia nampak very decent kan. Biasanya kalau peguam BJK ni kita akan dapatkan maklumat nama, umur, belajar mana kan, dah kahwin ke, bekerja ke. So masa tu saya dapat maklumat daripada dia umur 16 dan dia sekolah pondok lah, tahfiz. Okay, lepas tu saya pun check lah dengan DPP, dengan PO, kesalahan apa. So kesalahan dia adalah kesalahan mencuri. Mencuri. Jadi saya biasalah, kita tahulah kadang banyak je kes-kes dekat mahkamah melibatkan kanak-kanak, melibatkan remaja, curi, kes-kes jenayah ni. So bila saya masuk dalam proceeding, bila ini dikira mahkamah kanak-kanak Pak Zam. Okay, so tertutup lah ni. Tertutup. It's a closed court. So dalam mahkamah kanak-kanak ni biasanya akan ada kanak-kanak, ibunya. Okay, ibu atau bapanya lah. Tapi pada masa ibunya yang ada. Dan ada wakil JKM, penasihat JKM. Okay. So pada masa tu dibacakanlah laporan JKM, apa benda dia punya latar belakang, dia punya kesalahan dia punya background pendidikan, semua benda tu. Lepas tu bila ditunjukkan dalam pada masa proceeding tu ditunjukkanlah CCTV, recording CCTV. Masa dia recording CCTV tu saya macam tengoklah recording CCTV tu. Mana gambar OKT? Sebab pertuduhan adalah berkenaan dengan mencuri. Okey. Tu pertuduhan tu dah dibacakan dah sebelum dibacakan. tu. Dah dibacakan dan ni so dia orang tunjuklah siapa dia mahkamah kata okey pasangkan CCTV tu. So dia pun tunjukkanlah CCTV tu. So saya pun kita semua tengoklah. Saya tengok CCTV tu. Saya macam mana OKT? Sebab yang ada di belakang saya adalah remaja lelaki. Tetapi yang ada di dalam CCTV tu adalah dua orang wanita yang saya nampak. Satu wanita yang mangsa lah. Satu lagi wanita perempuan lah, bertudung, berkasut tumit tinggi. So saya macam mana OKT ni? Mana OKT ni? Mana penama ni? So kita peguam BJK, kita defense dia. Jadi saya bersedialah untuk berhujah dan nak melawan lah, kata mana bukti yang kata dia kan. Rupa-rupanya orang yang bertudung berkasut tinggi tu adalah dia. No. So plot twist Pak Zam. Okay. Adalah dia. Dan dikatakan mak dia pun sebenarnya baru tahu. Lepas tengok CCTV tu baru tahu. Rupa-rupanya
dia di rumah berpakaian seperti lelaki macam biasa. Okey. Dia memang ada sedikit lah sopannya tu. Perangai dia memang ada sedikit sopan. Tapi pakaian dia masih lagi lelaki. Tetapi bila dia keluar rumah, tanpa pengetahuan mak bapak family dia, dia berpakaian macam perempuan. Dia akan pakai tudung, dia akan pakai skirt, kaos tinggi. Lepas tu mahkamah tanyalah, kenapa? Kenapa you buat macam ni? So dia kata dia nak kebebasan. So mahkamah tanyalah, dia berkawan dengan siapa? Bila keluar tu dengan siapa dia jumpa? Dia kata dia jumpa dengan kawan-kawan yang dia rasa sangat dia look up for. Dia sangat macam admire. Dia nak jadi macam mereka. So bila ditanya-tanya, siapakah kawan-kawan tu kan? Orang yang spesies sama macam tu. Sotong lah. Jadi mak Sotong ya. betul. Jadi kita macam okey. Sedangkan dia sekolah tahfiz, pondok. Macam mana dia boleh tergerak hati atau ada rasa untuk berpakaian seperti wanita, kan? Mahkamah memang tanya dan tanya. Dan mahkamah boleh tanya lah. Mahkamah boleh tanya. Mahkamah boleh tanyalah soalan-soalan daripada mahkamah. Dan mahkamah memang tanya secara direct kepada kanak-kanak ni. Dan kanak-kanak ni buat pertama kalinya di mahkamah itu membuat pengakuan yang mana pada usia 11 tahun dia pernah dicabul oleh orang sekeliling dia. Sebab dia kata dia pergi ke rumah nenek, jaga nenek, dan ada orang di situ memang dia jumpa dan dia mencabul lah. Tak ada orang tahu. Tanpa orang tahu. Jadi dia takut. So mahkamah tanyalah, ada tak bagi tahu dekat mak? Dan mahkamah memang tanya mak dia. Mak dia ada masa tu. Puan tahu ke? Saya tak tahu. Dan masa tu memang dia tak bagi tahu lagi lah siapa. Dia tak bagi tahu siapa, dan mahkamah tanya sampailah dia bagi tahu nama. Nama orang yang buat tu. Dan mak dia menangis. So mak dia kata, kalau kata orang ni saya kenal lah. Budak ni baik dia sebenarnya. So mahkamah tanya, kenapa tak bagi tahu dekat mak? So dia kata, ni yang puncanya sebenarnya trust issue. Sebabnya dia rasa macam tak ada orang percaya dia. So dia rasa macam kalau dia bagi tahu, mungkin orang akan fikir dia buat cerita. Jadi dia pendam sendiri. Dan dia rasa macam orang yang sama jantina dengan dia tak terima dia. Jadi dia lebih memilih untuk berkawan dengan orang yang berlainan jantina, yang menerima dia, iaitu orang-orang ni lah. Tapi maknanya masa dia berubah pakaian, dia jadi, kita kata transform lah to another person tu. Masa tu yang dikatakan jenayah itu dilakukan. Maknanya dia kata ada 2 orang tadi. So yang seorang lagi tu pun dia mangsa ke atau bersama dengan dia untuk mencuri? Mangsa. Dua tu, seorang mangsa, seorang dia. So dia bukan curi ke? Dia bukan rompak ke? Dia macam mana dia sebenarnya? Bukan. Dia sebenarnya dia punya kesalahan dia ni dia learn. Dia macam pukau orang tu untuk dia macam dia ni orang yang macam ni dia mulut manis. Dia pandai. Dia banyak pergi dekat orang-orang yang lebih dewasa, makcik-makcik. Dia cakap lah, ini saya macam ni. Nanti makcik tu pun kesian bagi duit. Dia pun ambil phone. Itu dia dituduh bawah curi juga tu curi. Apa dia yang masa kes tu dia siapa tanpa pengetahuan dia cakap dia ni, and then dia ambil. Dia ambil macam tu. So mungkin dia istilah dia ialah tengah borak-borak ni dia seluk macam pickpocket lah. Yes. Macam tu. Jadi mak dia pun mak dia kenapa mak dia hantar pergi tahfiz pun sebab dia duduk rumah, dia pendiam je. Dia pendiam, dia tak cakap dengan orang. Jadi
Yelah keadaan keluarga dia pun bukanlah orang yang senang. Jadi mak dia rasa okeylah kita hantar pergi tahfiz, sekurang-kurangnya pelajaran tu ada, agama tu terjaga. Cumanya itulah ibu kan nak yang terbaik untuk anak. Tapi yelah kita tak boleh nak kontrol semua orang Pak Zang. Betul. Kan walaupun kita ibu, kita susah nak jaga anak kita sendiri dengan keadaan yang sekarang ni kan. Betul. Jadi so apa yang berlaku tu saya sedikit terpukul, rasa macam okey. Kita kena dengar dulu apa yang anak kita nak cakap. Jadi kes tu membuatkan saya terfikirlah sebab saya pun seorang ibu. Jadi saya kena dengar dulu apa yang anak nak cakap. Betul ataupun tidak apa yang dia cakap tu, itu kita fikir kemudian. Tapi kita dengar je dulu luahan dia. Kita kena jadi a shoulder to cry on. Yes, maksudnya betul. apa-apa pun biar anak-anak tu cerita dengan kita. Betul tak betul itu nombor dua, tapi dia cerita dulu dengan kita. Ya, betul. Baik dia cerita dengan kita daripada dia bercerita dengan orang yang salah. Betul. Sebab kita tak tahu kan, kita kata pengawal rakan sebaya. Betul. Kalaulah pengawal rakan sebaya tu orang yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dalam kes yang kanak-kanak ni, kesianlah disebabkan satu insiden, dia dah terjerumus kepada benda ni. Benda gejala yang tidak sihat ni lah. Jadi untuk keluar balik susah. Sebabnya mahkamah tanyalah, boleh ke janji untuk tak buat macam ni, tak berkawan dengan orang tu. Tapi kanak-kanak tu kata itulah kebahagiaan dia. Dia lebih memilih untuk bersama dengan kawan-kawan dia berbanding dengan keluarga dia. Sebabnya mungkin ada kisah ataupun insiden di belakang tu mungkin kita tak tahu lah kan. Betul. Semua tu atas kemungkinan. Betul. Kan. Tapi untuk kes tu apa keputusan ataupun pengakhiran kes tu? Kalau untuk kes kanak-kanak Pak Zang, selalunya untuk kes-kes yang melibatkan hukuman penjara, kalau hukuman penjara ni kita ada hukuman alternatif lah. So antara hukuman alternatif yang ada untuk kanak-kanak ni, bond jaminan berkelakuan baik, ataupun khidmat masyarakat, sekolah tunas bakti. Dan paling itu adalah Henry Geni lah. So dia dapat perintah khidmat masyarakat lah. So dia kena buat lah kerja-kerja bersih kubur, jaga orang tua. Betul. Dia kena buat lah, maknanya ikut kepada jam yang ada lah. Maknanya dia kena pergi lapor diri dekat JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maknanya untuk kes-kes YBJK ni, Najmi memang tak kenal, tak tahu dia kan. So ini kita kata diarahkan oleh YBJK lah. Time kita bertugas tu, kes tu ada depan kita buat. Betul. Sebab apa kita memegang kepada prinsip everyone is innocent until proven guilty. So semua orang ada hak untuk mendapat, semua orang tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Betul. Semua orang ada hak untuk dibela. Dan sekiranya kalau kata dia bersalah pun mesti ada reason why. Kenapa dia buat benda tu. Sebabnya macam orang kata kan, orang kata peguam ni kan sebelah kaki kat neraka. Kan bukan Melaka, tapi neraka kan. Tapi dulu sebelum saya buat kes-kes jenayah, saya mempunyai skeptikal ataupun mempunyai pemikiran yang sama. Sebab kita rasa macam why? Kenapa kita nak kena bela orang yang salah? You dah commit offense kan? You dah buat jenayah tu. Ada macam kes tadi tu ada CCTV pun. CCTV pun kan kata you dah buat kan. Tapi sebenarnya setiap apa yang berlaku dia ada sebab dia. Macam saya pernah ada kes satu ni sebelum ni, kes suami dia pukul isteri dia. Bila kes pukul isteri ni, dia di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan. Betul, 326. Yang mana hukuman dia wajib penjara. Double. Kalau 326 tu apa saja 323 double dekat situ kan. Mana kalau 323 hukuman penjara dia 5 bulan, 323 dibaca bersama 326A dia akan jadi 10 bulan. So kes yang saya ni, saya tanyalah seorang pakcik ni. Pakcik. Dia pakcik lah, dia mungkin dalam umur 50 macam tu. So saya tanyalah dia, biasalah kita interview kan, umur berapa, kerja apa. Saya tanya, so betul ke pukul isteri? Betul ke? Betul lah. Kata kenapa? So kenapa? Saya bukan nak, macam mana ni puan, takkan saya nak tahan
isteri saya jumpa dengan lelaki lain. Oh, okey. Boleh ke seorang suami tahan bila tengok isteri ni curang dengan lelaki lain? Saya pun panggil dia. Saya bukannya pukul teruk pun. Sebab dia melawan, saya tampar sikit je. Sebab saya terlalu marah. Isteri saya dengan lelaki lain pun. Saya fikir, ada kebenaran dia Pak Osang. Betul. Kita kan bila isu curang, bila isu macam ni kan, kita rasa macam betul lah kan, marah tu ada kan. Tapi kita tak boleh nak buat apa because kita ada undang-undang. Betul. Kita ada undang-undang. Tak boleh ambil tindakan sendirilah. Betul. Kan? Okay. Sebab tu kita kata kita kena sabar. Kita kena sabar dan kalau macam tu buatlah report. Kita ada report dekat syariah. Kita ada undang-undang syariah. Okay. So yang mana kalau benda tu berlaku, you boleh pergi laporkan kepada pejabat agama. Okay. So instead of you ambil tindakan, yang rugi kita. Maknanya pakcik tu paksalah mengaku. Mengaku sebabnya tindakan memang dah ada. So kita tugas YBJK adalah pada masa tu untuk membuat rayuan mitigasi. Kita memberi sebab. Kita maklumkan ke mahkamah, betul pakcik ni ataupun OKT lah tersebut memang dah komit kepada dia mengaku salah lah. Mengaku salah. Memang dah mengaku salah kepada pertuduhan. Tapi tindakan itu dibuat atas faktor-faktor apa? Bela diri ke apa semua. Jadi maknanya kita cuba untuk mitigate, untuk kurangkan hukuman lah. So kalau kata dia boleh pergi maksimum tu, dan kita minta yang paling minimum lah. So kalau 3 bulan, so kalau kata double 6 bulan. Tapi kesian lah, saya kesian lah dekat pakcik tu macam. So dia kena penjara tak? Kena penjara lah. Dia kena mengaku salah. Ada je ramai. Dan juga kena orang-orang denda saja tak boleh ke? Tak boleh. Sebabnya undang-undang ada untuk protect wanita. Protect ahli keluarga. Dia bukan wanita sahaja. Tapi selagi mana itu adalah keluarga, dia akan jaga. Kalau contohnya kes dera ataupun kes pukul anak. Kalau eksesif, dia akan kena. Contoh saya satu kes juga. Bapak ni, dia cubit sikit je anak dia. Cubit pun kena? Cubit anak dia sikit. Lepas tu, sebabnya isu dia anak dia lawan cakap. Okey, macam anak lain jantina ke atau sama? Anak lain jantina. Anak perempuan. Dia aku kata kurang ajar lah dengan maknya. Jadi yang kena dakwa ni mak ke ayah? Ayah marah lah. Ayah marah. Lepas tu cubit sikit je. Lepas tu dia keluar, dia bawa report polis. Adalah orang kata soft tissue injuries. Jadi ayahnya kenalah 323 326A. Jadi kita kesian lah. Tapi bila dah ada pertuduhan, bila dah ada report, ada pertuduhan, memang tindakan itu dibuat lah. So memang kena. Kalau anak tu tadi tarik balik report? Boleh. Maknanya ayah kena tak? Taklah. Kalau kata tarik balik report, selalunya bila orang mangsa itu buat tarik balik report, so kita program YBJK kita akan minta untuk mangsa itu hadir ke mahkamah, bicara untuk tarik balik report. So kita akan put mangsa itu on stand, dan kita akan bagi tahulah. DPP akan tanya, betul ke ni report tarik balik buat sendiri, volunteer ke, ada paksaan ke. So mangsa kena bagi tahulah, tak ada paksaan, betul, saya memang tak nak teruskan. Jadi mahkamah dah dengar keterangan daripada mangsa sendiri, mahkamah akan dilepaskan je lah. Itu. Biasa kalau macam mahkamah kan, bila kita mengaku salah je, masa tu dia akan jatuh hukum terus ke, ataupun dia kata pengakuan salah diterima, untuk hukuman kita tangguh untuk seminggu lagi, 2 minggu lagi. Dia depends kepada kes Pak Uzang. Depends pada kes. Ada je kes yang mana memang terus jatuh hukum lah. Mengaku salah, saya mengaku salah. Mahkamah kata dengan ini kamu sabit dan salah, hukuman denda RM200 contohnya. Ataupun hukuman penjara 5 bulan daripada tarikh tangkap, ataupun daripada tarikh sabitan, daripada tarikh hari pertuduhan. Jadi terus jatuh hukum lah. Ada juga keadaan yang mana ditangguh. Macam contohnya kebanyakannya kes 39C yang saya buat sebelum ni. 39C kes apa tu? Kes 39C ni kes-kes dadah, urin, yang mana biasanya kalau urin sangkut positif
methamphetamine. So you kena, kalau pertama kali kesalahan di bawah Seksyen 15(1)A, keadaan berbahaya, hukuman dia boleh sampai 5 tahun penjara ataupun denda. Okey. Denda maksimum RM5,000. Dan 39C ini adalah bila mana pesalah itu dia dah ada 2 kali Rekod jenayah. rekod 15(1)A. Oh, okey. Maksudnya Dadah juga. betul. Maksudnya 2021 dia dah kena tuduh Sekali, untuk urine, bayar denda contohnya. Okey. So 2024 kena lagi sekali. So Okey. dah ada 2. So Ha. 2026 tangkap lagi sekali. So Okey. bila dia check record, oh you dah ada 2. Ni Ha. yang kali ketiga. So dengan tuduh 39C, yang mana hukuman 39C1 itu minimum penjara adalah 5 tahun. Boleh sampai 7 tahun. Dan sebat minimum 1, boleh sampai 3 sebatan. Dan juga pengawasan lah. Okey. Sebab Pak Zon tanya tu, macam kita kata tadi yang nak tarik balik tu kan. Okey. Kalau macam tadi ngaku salah, lepas tu jatuh hukum, macam mana nak tarik balik? Betul. Kan? So kalau katakan dia mengaku salah atau apa-apa pun, mangsa nak tarik balik. Kan? So rasanya sempat lah. Betul. Kalau tak, maknanya tak sempat. Tak sempat. Kan? Jadi tak apa, untuk kita jelaskan lebih lanjut benda tu, kita terpaksa sekarang ni berhenti dulu seketika, kita kena sambung lagi selepas ini. Stay tune semua. Terima kasih, kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Puan Najmi Adila, Nurul Najmi Adila, Najmi kita panggil, seorang peguam bela pengacara. Okey, tadi Pak Zah ada tanya berkenaan dengan beberapa isu lah, kan, OKT yang kita wakili sebagai peguam. Cuma okey lah, Najmi sebagai peguam YBJK, kan, peguam YBJK ni adalah lantikan kerajaan lah. Betul. Okay, untuk membantu rakyat, masyarakat yang dituduh ini untuk mendapatkan sistem keadilan. Sekurang-kurangnya diwakili oleh peguam. Betul. Kan? Dan biasanya YBJK, lawyer peguam-peguam YBJK ni tak kenal pun siapa Betul. anak guam ni. Betul. Kan? So biasa dia Najmi jumpa kat mana dia orang ni? Jumpa untuk temu ramah lah maksud saya. Kan? Di lokap, di balai ke atau macam mana? Okey. Dia dan mungkin ada cerita ke, ada kisah yang menarik untuk dikongsikan masa nak interview. Okey, silakan. Saya merupakan peguam YBJK ni dah lama. Daripada tahun 2014 lah. Sehingga sekarang. Jadi lebih kurang 12 tahun lah. Jadi saya banyaklah hadapi, jumpa dengan pelbagai ragam dan kerenah OKT ni. Biasanya tugas YBJK ni kita memang tak kenal pun Pak Zang OKT tu macam mana. Kita hanya biasanya sekretariat akan bagi satu tarikh duty lah, dan kita akan pergi dan kita akan check, okey, hari ni ada OKT ni, OKT ni, OKT ni. So kita punya duty adalah kita kena pergi ke lock-up. So pertama kali kita jumpa adalah di lock-up lah. Dan masa tu kita akan interview. Ni lock-up di mahkamah lah biasa kan? Betul, mahkamah, di mahkamah. Jadi kita akan interview lah. Nama, umur berapa, kerja apa, kahwin ke tak ke kan. Lepas tu aku salah ke tak. Jadi kita akan duduk, peguam kita akan duduk dekat luar lock-up. Dia mahkamah. Pintu kecil, and then dia ada susur keluar, and then adalah pintu lock-up. Besi lah. Besi. Jadi besi tu kan. So dia ke dalam. Maksudnya lock-up tu memanjang ke dalam. Paling sikit dalam tu ada 2 orang selalunya. Paling ramai penuh lah. Saya rasa sampai tak boleh nak duduk. Masa tu bila kalau ada, penuh pun dia orang kena duduk dalam tu juga. Kena dalam tak tu. boleh duduk luar. Memang cramp. Sampai saya tengok kan. Saya tanya escort, tak boleh ke diorang duduk kat tempat lain sikit ke kan? Tak boleh, diorang kena duduk dalam ni. Tapi kalau terlalu penuh, diorang akan keluarkan sedikit. Beberapa orang diorang akan letak di hujung tangga ke. Tapi memang penuh lah. Bila penuh tu, bila ada operasi. Ops tangkapan. Dia akan penuh lah. Jadi selalunya bila kita interview kan,
OKT ni ada jenis yang memang dia akan hormatlah kita because dia tahu kita ni program YBGK akan mewakili dia. So dia akan macam okay puan, nama saya, dia akan terus bangun. Dia akan terus bangun. So kata nama apa? Kita pun ambil nama sekian. Ada juga orang yang daripada belakang duduk. Dia tengah lalok kan, setakat semalam kan. Lepas tu dia tengah lalok. Lepas tu kita pun tanya, nama? Apa dia? Sekejap lagi warden datang. Tak nak bangun ke? Depan lah. Macam tu garang. Saya macam alamak takutnya. So diorang pun akan ke depan bangun and then properly lah jawab soalan kita. Tapi kalau ada yang lalok tu, kita tak boleh nak buat apa. Macam apa macam tu. Ada juga dia orang tahu tak apa pertuduhan yang akan dibacakan? Dia orang dah tahu dah. Diorang tahu. Biasanya sebabnya bila kena tangkap, polis akan bacalah. Tangkap sebab apa, untuk apa. So basically diorang tahu. Tapi diorang tak adalah tahu secara undang-undang yang ni kan. Diorang tahu. Kalau kita tanya, kes apa ni? Kes barang. So bila kita kes barang tu, kita tahulah. Maksudnya ada istilah there's a drug dalam possession dia pada masa tangkapan tu. So sama ada 12.2 ke ataupun 39A1 ke. So basically kita tanya, kita tangkap kes apa ni? Kes barang. Tak kes apa ni? Kes wanted. Kalau kes wanted ni kes Yuri sangkut lah. Macam tu. Ada juga sekali tu ini istilah ni, dia orang ni kadang-kadang dia orang dah biasa dah ni. Dia sebut barang lah, masa wanted mula-mula lah. saya ni kan, barang apa macam barang apa, ada apa, ada buah. Buah tu maksudnya biasanya pi kuda lah. Buah. Pi kuda lah rasanya. Jadi kita bila lama-lama kan, kita macam tahulah istilah-istilah tu kan. Bila dia orang tahu orang kampung, buru-buru kampung. Ada juga kadang-kadang Pak Uzan baca ada istilah belanja. Kan, ada tak dia orang kata, puan saya kena belanja tuan? Ada tak? Ada je, dan ada je yang bagi tahu direct dalam mahkamah. Saya tak mengaku salah. Sebab apa? Sebab saya kena macam ni. Polis ni macam ni. Tapi benda tu so kita akan advise lah. So kita sebagai peguam, kita akan pergi dalam masa proceeding tu, kita akan duduk pergi ke kandang tertuduh tu, kita akan beritahu, tak apa, bagi tahu dulu kat mahkamah nak mohon bicara. So mohon bicara, lantik peguam, dan bagi tahu dekat peguam lah apa yang berlaku sebenarnya ketika tangkapan, apa yang betul, apa yang salah. Jadi peguam yang dilantik tu nantilah yang akan buat kerja lah. Akan investigate, baca dokumen, tengok saksi siapa, akan bagi cadangan apa pembelaan semua kan. Macam tu. Okay. Biasanya mungkin orang first time ke, kalau all timer duduk dalam lockup tu dia dah tahu dah ini peguam BJK kan. Kadang-kadang ada juga yang first timer ni mungkin sebelum dia dibawa di mahkamah tu dia dah berhubung dengan parent, dengan keluarga kan. Kadang-kadang parent kata jangan risau, tak apa, kita ada lawyer. Betul. Ada tak situasi di mana bila Najmi pergi kan, kata saya peguam BJK, dia tak nak bagi kerjasama sebab dia kata aku ada lawyer, aku tak nak dengan kau. Ada tak kadang-kadang kita tanya nama apa? Saya ada peguam dah. Okey, nama apa peguam? Tak ingat. Okey, tak apa. Lepas tu so sekali nak aku salah ke tak? Tak nak mengaku salah. Okey, tak apalah. Maknanya, tapi dia tak ingat lah siapa peguam dia. Jadi kita pun tak boleh nak assist lah. Tak boleh nak contact dengan peguam mana apa semua. So untuk kalau kes dia disebut, Najmi akan pergi ni ke ataupun tak? Taklah. Siapa? Tapi ada juga keadaan yang mana bila dia dah masuk dalam kandang, dia mohon bicara. Dia kata dia ada peguam. So bila tanya nama peguam mana? Tak tahulah. Tak ingatlah, keluarga yang cari. Keluarga mungkin tak sempat nak berhubung. Peguam mungkin tersalah dapat informasi pukul berapa nak tuduh. Jadi ada miscommunication yang menyebabkan peguam tak boleh nak hadir pada masa tu. Jadi selalunya saya sebagai YBGK, saya akan bangunlah. Saya akan bangun, saya kata, puan saya pohon satu tarikh lain lah untuk kehadiran peguam bagi pihak OKT lah. Jadi kita tidaklah semestinya kita buat benda tu untuk yang nak aku salah saja. Ada juga yang saya assist jugalah. Kalau di pihak saya assist juga. Sebabnya tugas YBGK ni sebenarnya adalah perantara. Dan juga pemudah cara jugalah untuk mahkamah kan. Sebab kita sebenarnya, YBGK adalah lawyer sebenarnya. Betul. Kita membantu OKT untuk diwakili.
untuk menegakkan memberi Hak dia keadilan lah, juga, hak dia hak dia kan. juga, Untuk betul. melalui proses keadilan yang Yes. adil kan. Proses Betul. undang-undang yang adil. Betul. Tapi yalah, sebab kadang-kadang bila ramai yang bertanya jugalah dalam social media, netizen ni kan, bila ada orang cerita isu-isu masalah undang-undang ni, dia kata, apa masalah, carilah lawyer government, dia kata. So yalah, kita pun nak betulkan juga pemahaman tu. Dia tak ada istilah lawyer government. Betul. Okay? Kalau yang ada itu namanya pendakwa raya. Pendakwa raya. Kan? Pendakwa raya ni dia akan menuduh lah individu tertentu tu untuk kesalahan-kesalahan dia. Tapi untuk mewakili seorang yang dituduh itu, dia kena ada peguam. Betul. Okay, tak kira lah daripada YBJK ke, ataupun daripada peguam mereka swasta, sendiri ke, kan? ataupun ada juga daripada JBG, Pak Zang. Jabatan Bantuan Aman lah. So itu pun jabatan lah. maknanya dia tak keluar kos lah. Betul. Kan? Maknanya kalau Jabatan Bantuan Guaman ni biasanya untuk kes-kes yang melibatkan pengakuan salah sahajalah. Kalau JBG pengakuan salah sahaja. Betul. Kalau kata OKT tu nak mohon bicara, maksudnya nak pergi kepada perbicaraan, selalunya dia orang tak ambil lah. So dia akan pergi kepada YBJK balik. So YBJK memang ambil ke kes-kes untuk full bicara? Ambil. Okay. YBJK memang ambil lah untuk full kes-kes bicara. Macam saya sendiri pun ada juga beberapa kes yang saya ambil untuk kes bicara di bawah YBJK. Okay, saya ada tu kes tu Pak Zang. Okay. Macam YBJK lah yang saya handle untuk bicara. So sekretariat maklumkanlah, okay, ada kes bicara nak minta untuk lawyer wakil. So saya pun pergilah. So macam biasalah, tugas saya sebagai YBJK, kita akan dapatkan maklumat awal lah. Okay, nama apa, kita akan jumpa dengan tertuduh. Lepas tu pada masa tu saya dimaklumkan oleh pihak pendakwa raya ni, DPP ni, untuk serahan dokumen. Jadi saya pun ambil lah dokumen daripada DPP tu. Saya nak bagilah dekat OKT ni. Okay, saya pun jumpa lah dengan Pak Cik ni. So saya cakap lah, Pak Cik, ni dokumen nak kena sign. Awak siapa? Macam tu. Okay. Awak siapa? Saya peguam, saya nak bagi dokumen ni. I don't want to sign. Speaking, I don't want to sign. Apa benda ni? So saya macam, alamak, okay, tak apa. Kata, macam ni, saya tunjuk lah. Ini dokumen daripada DPP. Ni dokumen untuk kita bicara lah. Bolehlah sign semua. Terbelik. Saya macam, alamak, okay. Saya macam, saya tak nak. Lepas tu dia pun fikir lama tu, dia tanya cakap ke saya, you are my lawyer? Yes, I am. Okay, if you are my lawyer, then I can talk to you. Okay. Macam tu. Dia dalam lock up ke kat luar? Dia kat luar sebab dia jamin. Okay. So saya macam, okay, sabar, bertenang. Takut Pak Zang. Okay. Lepas tu saya pun tanyalah dekat dia. Okay, dah habis dokumen, serah apa semua. Saya tanya, kita sementara tu kes kan, kita tak naklah dia rasa irritated. Kita macam, okay, saya pun cakap kat dia, Pak Cik datang sini naik apa? Saya datang sini naik motor lah, takkan saya jalan kaki. Jauh kot rumah saya. Cakap, okay, janganlah marah, saya takut. Dia cakap macam tu. Jadi, orang-orang yang mental, so kita nampaklah dia ada mental, dia ada ni kan. Tapi dah dimaklumkan yang dia ni ada masalah. Betul, dia dah dimaklumkan dia ada masalah skizofrenia ni. Tapi masa tu kiranya dia dah keluar daripada rawatan. Bila saya cakap dengan DPP kata okey, dia dah ada dah sebenarnya laporan perubatan sekretariat. So laporan perubatan sekretariat kata dia layak dibicarakan. Okey. So untuk Pak Zah, saya just nak bagi tahu, kalau kata orang yang ada masalah mental, ada kat OKU ni, dia perlu dihantar ke hospital dulu. Selalunya hospital Permai lah. So mahkamah Tanjung Rambutan lah ni, Tanjung Rambutan ke Tampoi ke kan. Betul. So dia akan hantar ke hospital selama sebulan. Diorang akan diakses lah. Diorang akan diakses oleh doktor selama sebulan. So doktor akan tengok lah rutin. So doktor ni dia ada banyak session lah dengan tertuduh. Lepas dia bagi ubat ke, rawatan ke, dia akan tanya A, dia akan tanya B. Maksudnya dia tak akan tanya soalan yang sama. Sebab soalan sama, of course dia akan tahu. Kalau tadi aku cakap A, aku cakap B lah. Kan? Jadi dia akan tanya soalan yang berbeza-beza. So dia soalan berbeza, esok dia soalan berbeza, pagi esok tanya soalan ni. So daripada situ, doktor dia akan masuk lah kepada kes itu. Dan untuk kali pertamanya, dia maklumkan layak dibicarakan.
Walaupun kita nampak dia memang sangat tidak okey Ha. sebenarnya. Ya. Pelik Sebabnya juga kan? sebabnya ketika perbicaraan, maksudnya ketika sebutan itu selalunya kalau orang yang normal, orang yang faham, yang ada yang conscious lah kita kata kan. Okay. Dia akan duduk dekat dalam kandang tu kan. Duduk diam dengar. Okay, so kita sebagai peguam yang bercakap dengan hakim ataupun magistrate pada masa tu. So dia akan diam dengar. Tapi tidak pada pakcik ni ataupun pada tertuduh ni. Kita cakap dengan hakim atau magistrate ni, dia dekat belakang, saya yang Arif, saya tak nak pun, saya penat. Saya nak keluar, diorang buat saya. Okey. So dekat situ kita dah boleh nampak dia ni sebenarnya tak sihat ni. Istilah Macam tak tu. sihat kan? Tak sihat ni. Lepas tu jadi kita pun sebab jamin ada, dia keluar. Tapi itulah bila time kali nak bicara, dia dimasukkan ke sekretari. Dia tak okey. So kita pun hantar lagi sekali. Sebab kita memang bagi tahu, kata dia memang tak okey. Maksudnya dia punya mental ni memang not in a good conditions lah. So memang ada isu dengan dia punya mental. So dia tak patut dibicarakan. Jadi kita bawa lagi sekali kepada hospital. Kita refer sekali dari hospital Tanjung Rambutan tu. And then sekali lagi laporan keluar, dia layak dibicarakan. Jadi maknanya nak katanya kat sini, bukan semua orang yang ada kad OKU ini terus terlepas daripada perbicaraan. Tidak. Sebab mereka yang ni bila diorang ada masalah mental, so kita akan tanya, sihat ke? Ada apa-apa penyakit ke? So dia akan tanya, saya makan ubat. Ubat apa? Saya ada ubat mental. Ada rawatan ke dekat hospital? Ada. So saya akan maklumkan dekat mahkamah lah. Ketika hari pertuduhan, saya akan maklumkan, puan, tertuduh dia maklumkan ada mendapat rawatan sekretari dekat hospital sekian-sekian. Jadi mahkamah akan tanya, bila, berapa lama, makan ubat apa, itu dan ini. And then mahkamah akan cakap, tertuduh diarahkan untuk menjalani rawatan di hospital Permai selama sebulan lah. Dan tak dijamin ditawarkan lah pada masa tu. So memang tak ada lah. Walaupun kes tu boleh jamin, tapi mahkamah takkan bagi. Takkan bagi jamin. Jadi dia akan dihantar ke hospital Tampoi ke, hospital Permai ke, ikut kepada kekosongan yang ada. Dia akan hantar ke sana sebulan, dia akan assess. So dapat je laporan sekretari, dia akan fixkan tarikh dan tengoklah doktor cakap apa. Layak dibicarakan ke, memang gila ke. So sepanjang saya buat kes YBJK jenayah yang melibatkan mental ni, sekali je yang saya dapat laporan terima, dia memang tak layak untuk dibicarakan. Maknanya case close lah yang tu. Case close. Yang OKT ni bila saya dapat dia punya laporan, tidak layak dibicarakan, so kita tahulah dia ni memang mental health issues dia, memang ada problem. Macam biasa kita pergilah tanya, pakcik sihat? Sihat lah. Pakcik dah kahwin? Aku tak ambuh ke mu? Saya macam, oh my god, tolonglah, tak nak. Jadi lepas tu dia kata, OKT yang kat dalam tu pun cakap, dia tak kata nak kahwin dengan kau. Dia tanya kau tu dah kahwin ke belum? Aku tak ambuh ke je. Jadi tapi kes tu dia layak dibicarakan ke tak layak? Yang mana? Yang kata dia nak kahwin tu. Tak layak dibicarakan. Betul lah yang dia tu. Yang dihadapi tu dengan kad dia tu betul lah disahkan. Betul, disahkan lah yang tu. Jadi yang saya buat sekarang ni memang dia layak dibicarakan lah walaupun dia ada isu. Jadi bukan semualah walaupun kita kata dia ada OKU mental ke apa benda, mahkamah bukanlah dengan senang-senangnya kata kes tutup. Tak ada. Dia kena dapatkan assessment daripada doktor dulu lah. Najmi, kita pun sebenarnya dah kesuntukan masa sebenarnya. Cuma satu je saya nak tanya soalan kan. Kalau ikutkan sekarang ni, Najmi banyak buat kes-kes YBJK. Betul. Dan orang tahu YBJK ni kerajaan yang tampung kos. Betul. Dan kita sendiri pun tak kenal pun siapa anak guam kita. Kan? Jadi ada di kalangan di luar sana tu bercerita yang kata engkau kalau nak lepas jangan pakai YBJK. Kau kena ambil lawyer yang biasa, lawyer swasta. Pada sebenarnya semua swasta. YBJK pun swasta sebenarnya. Cuma dia dibayar oleh dana kerajaan. Kan? So soalan ni tadi tu. Kau kalau nak ni, kalau kau pakai YBJK memang tak lah. Memang kau mengaku salah je lah.
Kan? So mungkin komen daripada Nazmi sendiri. Okey. Memang ada isu, tetapi kita kena tengok kemampuan dia. Sebab bukan semua tertuduh orang yang datang dekat YBGK ni dia layak untuk dibantu. Sebabnya YBGK ataupun Yayasan Bantuan Guaman ni, sekretariat dia akan buat satu penilaian dulu. Dari segi tangga gaji, dari segi pendapatan, tanggungan, dan baru boleh kata okey, awak layak untuk diwakili oleh YBGK. So kalau kata dia exceed penilaian tersebut, so dia tak boleh lah untuk guna khidmat YBGK. So memang dia kena pergi kepada peguam swasta. So berkenaan dengan kata kalau peguam swasta boleh bicara YBGK kena aku salah saja. Itu tak betul. Sebabnya saya sendiri pun memang ada kita buat kes-kes YBGK yang melibatkan bicara penuh. Ada juga kawan saya buat kes under YBGK sehingga ke mahkamah rayuan. Jadi sebabnya walaupun kita walaupun diorang tak buat apa-apa bayaran, kita hanya dibayar, kita dibayar oleh government kan. Tapi kita punya prinsip adalah macam tadi saya kata, innocent until proven guilty. Dan semua orang layak untuk mendapat bantuan dan pembelaan. Sebabnya macam cerita yang saya kongsikan sebelum ni, sebentar tadi, jenayah ataupun offences yang diorang buat tu kadang-kadang bukan dengan sengaja. Niat yang sebenar. Niat yang sebenar. Mungkin datang daripada provokasi. Mungkin datang dengan keadaan tiba-tiba. Tapi action itu telah berlaku, jadi dia kenalah hadap dia punya consequences dia tu. Jadi dan di sinilah pentingnya ataupun adanya fungsi YBGK ni untuk memberi nasihat, untuk memberi bantuan khidmat nasihat guaman pada hari tertuduh tu. Sebab apa? Sebabnya bukan semua keluarga mampu untuk terus lantik peguam. Ada je yang kata kita apalah saya lantik peguam ini, saya lantik peguam itu. Tapi kalau mereka yang tidak berkemampuan, YBGK adalah satu badan yang ada untuk membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan lah untuk mendapat keadilan lah. Dan even mahkamah sendiri pun selalunya akan advise. Ada peguam. Dapatkan peguam. Kalau tak ada peguam, boleh cari YBGK untuk dapat khidmat nasihat dan untuk diwakili untuk kes ni. Okey. So banyak sebenarnya kita dah bincangkan untuk episod kali ini. Sahabat-sahabat, para penonton sekalian, sekali lagi pihak produksi Buka File mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nazmi kerana sudi berkongsi kita hari ini. Banyak sebenarnya kan perkara-perkara baru, kisah-kisah yang pada kita semua itu boleh jadikan panduan lah kan. Bukan senang sebenarnya nak dapatkan khidmat YBGK pun dia kena ada kriteria dia yang kena penuhi. Kan mungkin sifat kesalahan itu pun sendiri kan tak semua benda. Jadi kena sentiasa peka, sentiasa hati-hati. Dan sekali lagi terima kasih Puan Nazmi kerana perkongsian pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik sebegini, perbincangan dengan peguam-peguam ni kan, supaya kita lebih berpengetahuan lah kan. So hak kita masih lagi dilindungi. So sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat yang menonton. Teruskan menyokong kami, teruskan subscribe, follow, share lah video-video ini yang kita boleh dapati dalam Buka File Podcast. So sehingga jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.